6 faktor penyebab usahawan jatuh sebagai iktibar. Bisnes besar pun sebenarnya boleh jatuh kalau terperangkap dalam 6 benda ni. Usahawan ni tuan-puan jarang jatuh sebab tak pandai berniaga. Selalunya sebab 6 perangkap ini. Jemput follow dan save video ni untuk rujukan di masa akan datang. Tuan-puan mesti pernah tengok usahawan yang dulu bisnes ni meletup-letup, cawangannya banyak, keretanya mewah. Nama selalu masuk podcast. Tiba-tiba satu hari, bisnes jatuh dan hutang berjuta-juta. Biasanya mereka sebut 3 sebab. Pertama, hidup terlalu mewah. Duit bisnes belum stabil, tetapi gaya hidup dah macam syarikat untung besar. Kedua, terlalu cepat nak expand. Sistem belum kuat, tim belum ready, tetapi loan dah bertambah. Ketiga, terlalu percaya kepada staff. Nampak ada MBA dan pengalaman syarikat besar, terus serahkan semuanya tanpa kawalan. Tapi ada 3 lagi yang jarang disebut. Keempat, bayar sifu terlalu mahal. Bila dah keluar puluhan ribu, apa saja sifu cakap terus ikut bulat-bulat. Kelima, abaikan staff lama yang pernah berkorban. Macam orang buta yang baru dapat melihat, perkara pertama dibuat, buang tongkat yang selama ni membantunya berjalan. Dan yang keenam, gila glamour. Lebih sibuk nampak berjaya daripada memastikan bisnes benar-benar sihat. Sebab tu jangan ukur kejayaan melalui kereta, pejabat dan jumlah followers. Ukur melalui cash flow, hutang, simpanan dan kekuatan sistem. Orang yang cerdik, dia akan belajar daripada kesilapan sendiri. Orang yang lebih cerdik, belajar daripada kejatuhan orang lain sebelum giliran dia tiba. Bisnes besar pun sebenarnya boleh jatuh kalau terperangkap dalam 6 benda ni.